Ringin nak rasa buatlah pek mampu rasa, Datuk. Pek mampu rasa boleh. Macam itu boleh lah 2 keping kakak. Macam yang kuning tu. Sebenarnya ginilah saya cakap, tapi kalau nanti cikgu marah. Kan dah kata cikgu marah, dia tak nak banding-bandingkan. Bukan nak bagi contoh, cikgu boleh. Saya sebenarnya beli produk orang, beli juga produk orang. Okey? Nak tunjuk dia kan nak murah-murah. Cikgu marah saya tak tahu Okey, ini kita tunjuk contoh. Kita beli juga brand orang lain. Tapi kita tak boleh nak cakap brand tu sedap ke tak sedap. You beli tahulah. Okey? Jangan. Okey, je habiskan. Tak baik. Yang ni yang kita ni dah kehancuran, dah tak ada stok dah. Ni kita yang kita buat. Uish, banyaknya. Ingat banyak lagi mah. Ini pun dah banyak, tapi ada lagi. Mana tadi? Kau tak ambil tadi? Tak, nak tunjuk kuantiti 10 ya. Ini 40 ya, ini 40 ya. Hey. Okey, satu ni 10 ya. Yang ni 40 ya, tapi ada lagi ni. You nak yang mana? Nah, tengok. Bismillah. Yang mana ni hak acuk kita wak. Aku tak heran lah kakak. Sekarang ya ni subhanallah. Allah. You nak yang 10 ya ke? You nak yang 40 ya ke? 60 ya ke? Tak cakap 60. Yako. Yang ni 10 ya, ini 60 ya. Nak yang mana? Tak ada yang murah-murah. Ini RM10, ini RM60. Nak yang mana? Nak yang mana?